lupa like, subscribe dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Dalam surah Al-Ghashiyah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang-orang yang masuk syurga dan neraka kerana amal mereka. Orang masuk syurga kerana lisa'iha radiyah. Usaha mereka itu adalah usaha yang diredai. So macam mana nak tahu usaha kita ni diredai ke tidak? Adakah ia satu teka-teki? Tuan-tuan, dalam agama there's no such thing yang bersifat teka-teki. Dalam ibadah tak ada. It is very simple. Ibadah itu sama ada sah atau tak sah. Ia wujud atau tak wujud. Kalau dia salat dalam keadaan dia tak ambil wuduk, dia tak boleh teka-teki agak-agak Tuhan terima dah kot. Yelah dah salat tarawih 20 rakaat, rupa-rupanya lupa ambil wuduk. No, dia tak sah tuan-tuan. Dia tak sah. Allah nak kira pahala macam mana itu kehendak Allah. Tapi dari sudut sah tak sah, dia tak sah. Dan dia tak jadi salat. So, lisa'iha radiyah. Kerana usaha mereka yang diredai, bagi golongan yang masuk syurga ni, adalah merujuk kepada apa yang menepati apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang Nabi ajarkan sebagai usaha yang diredai, maka itulah dia usaha yang diredai. Apa yang tidak Nabi tunjukkan sebagai usaha yang diredai, maka dia tak boleh direka-reka sebagai ibadah yang diterima. Kalau Nabi SAW tidak menyebutkan bahawa malam awal Muharram, macam ni? Yalah, malam awal Muharram sebagai satu malam yang menjadi kebaikan bagi orang yang membacakan Yasin 3 kali. Bila Nabi tak katakan begitu, maka tak ada sesiapa boleh claim membaca Yasin 3 kali pada malam awal Muharram adalah satu bentuk kebaikan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Tak boleh. Kalau kita nak sebut in general membaca Al-Quran, ia adalah amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi mengkhususkan bacaan Yasin dan sebagainya, maka ia perlukan contoh yang jelas daripada Nabi SAW. Ini perkataan yang penting untuk kita faham. Bezanya amilatun nasibah, kerja yang banyak tapi meletihkan, dengan lisa'iha radiyah, usaha-usaha yang diredai. Baik, bila masuk dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkanlah tentang sifat-sifat syurga, dan saya dah sebutkan sebelum ni dalam kebanyakan ayat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang neraka, Allah tak menceritakan neraka itu sepanjang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang syurga. The best part is kita boleh analogikan dengan keadaan bagaimana seorang ayah yang dia cerita tentang satu tempat untuk attract anak dia. Alung, kalau Alung ingat, kalau Alung nak tahu tempat tu macam ni. Baba nak bawa Alung pergi situ. Tapi Alung kena tolong Baba kemas rumah, basuh kereta. Begitulah. So, Alung akan bersungguh-sungguh kerana tempat yang kita ceritakan kepada anak kita tadi. Berbanding kita cakap kalau Alung tak buat semua tu, maka Alung akan duduk dekat rumah, buat kerja sekolah, Baba akan belikan buku latihan 15 buku, habiskan dalam masa sehari, kan? Dan benda-benda tu ada kalanya memberi kesan kepada orang, kepada Alung tu sendiri, ada kalanya tidak. Kerana ada manusia yang dia cenderung kepada keinginan, dan ada manusia yang dia cenderung kepada boundaries, yang dia sendiri tak nak sampai ke tahap itu. Dia takut, dia akan jaga diri dia supaya dia selamatkan daripada perkara itu. So, Allah Subhanahu Wa Taala sedang menunjukkan kepada kita bagaimana metodnya dakwah, yang dia itu menceritakan tentang pros and cons. Tapi kalau kita lihat
ayat-ayat Allah itu lebih banyak menceritakan tentang detailnya syurga, menunjukkan bahawa apa? Ayah tadi memang nak bawa Alung ni pergi tempat tu. Ayah ni memang mengharapkan Alung buat kerja-kerja tu dan ayah ni boleh reward. Alung happy, ayah happy. Sekarang bila Allah cerita tentang banyaknya bercerita tentang syurga, menunjukkan yang Allah sememangnya nak kita masuk syurga. Allah nak kita masuk syurga. Kita happy, Allah lagi happy. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء